Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap kamu sihat semua. Saya harap kamu terus support saya dekat video YouTube ni. Bagi yang baru tengok video kali ini adalah video vlog. Siapa yang belum kenal lagi, aku Akif dan aku buat video vlog. And then apa yang korang boleh buat untuk support aku adalah korang tolong subscribe, komen lah apa-apa komen cadangan korang, macam mana kamu rasa apa yang terbaik, apa yang saya boleh ubah, apa yang saya perlu buat. Okay guys, pada video kali ini agak slow sikit. Betul. Sebab apa? Sebab kenapa video kali ini dia slow sikit, aku bercakap perlahan tu, dan mungkinan korang akan rasa macam kurang energi untuk pengetahuan. Kalau ni aku tengah daripada rumah tak sihat tu, dia perlu jadi slow lah sikit. Sebab masih sesama hidung tersumbat, kepala pun ada denyut-denyut lagi sikit, tekak masih sakit. Tapi aku nak buat video ni sebab nak simpan momen yang mana 2 hari lepas lah aku keluar selepas hampir 2 minggu kot, 2 minggu bercuti balik kampung. So yang tengok video yang sebelum ini adalah video dekat kampung. Agak kurang sihat. So apa yang nak ceritakan kali ini adalah video kali ini buat rak dan beli dekat IKEA. So nak simpan, aku ada beli beberapa benda dekat IKEA. Beberapa benda ni untuk penambahbaikan dan untuk kegunaan kerja-kerja setup aku. Aku sebenarnya ada satu benda yang aku cakap nak ke arah perfect, tapi tak adalah perfect ni sangat. Aku cuba nak jadi perfect semampu yang boleh lah. So nak pendekkan cerita, jom kita tunjuk korang. Ini aku ada beli satu benda rak ni dekat IKEA sebenarnya untuk penggunaan kasut, tapi aku buat DIY aku sendiri untuk aku letak buku, laptop kat bawah. So space untuk aku buat kerja ni ada. So hard disk apa-apa cuma rata, and then power bank, buku aku nak letak kat situ. So sebelum ni sepah kat bawah, jadi aku ubah sedikit untuk rasa space tu ada untuk diri aku. So sebelum ni aku main letak je bawah ni kan. Kali ni aku buat benda ni sebenarnya untuk kasut, tapi aku DIY kan. So siapa yang jenis perfect banget ataupun geng-geng IKEA apa semua mesti dia marah sebab aku salah pakai benda tu. So apa yang aku nak cerita, 2 hari lepas aku habiskan hampir dekat RM1,000 aku beli ini box. Sebelum ni dah ada dah cushion ni. Okay, abaikan dekat box ni. Okay, box ni dia aku dah pasang, so dia dah siap. So apa yang siap tu, aku siapkan yang ini. Okay, untuk orang tahu sebelum ni okay, aku fokus. Kita hanya ada rak ni, lepas tu yang ini, yang bawah ni, dan yang ini. So yang ini sahaja kan. Hari ni aku buat yang ini. Ni aku baru siap buat. Yang ini 3 tingkat. Ni ada 2, 1 tu yang 3. Tapi ini yang lama lah. So ini yang lama. So kalau tengok kat belakang ni, okay, ni lama dah. Bawah tu lama sikit, yang rak TV. Yang rendah ni lama juga, hampir lama. So aku dah siapkan yang ni. So nombor 3. So 3 tu dah siap betul tadi. So aku dah buat ni dah siap. Aku actually ada beli frame baru. Frame baru ni, sebelum ni aku beli yang besar. Aku letak macam-macam. Aku letak baju, aku letak frame tulisan. Ini bag beli kat IKEA, tapi aku buatkan sebagai frame. Pelik kan? Tapi biasalah, art berat. Sekarang aku tengah nak buatkan satu lagi rak. Yang rak macam mana aku untuk letakkan sebelah ini. Sebelah ni tak ada rak lagi, so aku nak letak kat sini. Dulu yang ini aku letak kat situ, tapi aku nak ubah kan, daripada sini, daripada belakang ni aku ubah letak kat sini.
So jadilah macam ni. Jadi untuk video kali ni, korang enjoy apa yang aku nak record ni dulu, dan nanti kita sambung part yang mana lagi. Aku record ni bukan apa je, untuk saya saja simpan kenangan aku buat apa, aku beli apa. So bolehlah share untuk korang. Kalau korang nak beli pun boleh korang beli. So kalau nak pakai juga macam ni pun boleh. Share ni bukan saya saja juga, tapi kalau korang rasa korang nak beli, silakan. Tapi brand yang ni dekat IKEA dia agak mahal sedikit. Kalau korang nak tahu konsep apa aku pakai, konsep ni dia mungkin terbalik sikit ejaan, F Jabur. So konsep F Jabur ni adalah konsep lebih kepada industri. Siapa-siapa jenis minat macam aku, minat jenis industri, silakan beli jenis industri. Ada orang lain dia jenis minat kepada ke arah moden, so dia akan beli kabinet ke apa-apa kat living room dia, dekat ruang tamu dia, ke arah lebih kepada moden. So kalau aku minat kepada lebih kepada industri punya style design. Style design ni untuk rumah ni aku tak boleh lah nak buat betul-betul orang panggil apa, renovate 100%. Maksudnya dinding macam mana, dinding nak macam mana. Tapi disebabkan rumah ni aku sewa, aku tak boleh nak renovate secara kekal. So aku buat hanyalah design perabot, apa-apa susun letak apa semua dekat rumah menggunakan produk industri style design. So itu cukup lah untuk orang panggil apa, capaikan apa yang kita nak. Okay, so nak ubah 100% tak boleh. Kita ubah apa yang kita mampu saja. Senang. Kalau kita pindah nanti, tak perlulah kita nak rugikan ratus ribu, puluh ribu disebabkan kita dah renovate. Untuk orang yang kurang faham pasal design, sebenarnya design ni banyak jenis. Ada konsep modern, minimalis, Muji. Kalau yang sekarang konsep industri, kalau yang sekarang viral-viral yang jadi macam tu kan, Muji dan sebagainya. Aku tak adalah minat sangat nak berkonsep, tapi hanya sekadar untuk kita rasa sedap mata memandang, cukup lah. Rumah ni pun rumah sewa, so aku tak ada nak renovate. Aku hanya sediakan perabot dan kelengkapan saja. So tak nak banyak cakap, kita enjoy apa yang aku nak buat rakaman untuk aku pemasangan video kali ni. Okay, jom enjoy. Sebenarnya untuk orang nak tahu, aku suka sangat IKEA bukanlah sebab brand sangat, bukanlah kejar brand sangat. Tapi IKEA ni kalau korang perasan satu benda, iaitu dia bagi experience untuk kita pergi dekat IKEA. Dan satu benda kalau korang perasan, dia pakai teknik psikologi. Kenapa? Sebab setiap kali korang pergi IKEA, korang akan rasa macam ada idea untuk nak hias rumah, betul? So dia akan bagi korang experience yang mana korang bila tengok je display dia orang, kau akan terbayang dekat rumah. Itu adalah teknik psikologi selling. So bila korang tengok, kau akan ada idea nak hias kat mana, nak letak kat mana perabot yang korang akan beli. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan IKEA. Kalau korang perasan, semua berkenaan dengan IKEA ini, dia ada orang panggil apa, cara untuk korang tengok, korang nak pasang. Semua ini memainkan peranan penting ya. Dia akan bagi satu experience baru ke orang, iaitu
memasang ataupun pasangkan perabot tersebut sendiri. So kau dah pergi ke IKEA, kau tengok perabot yang dia susun, contoh-contoh dia, kau akan dapat satu idea dan kau akan rasa experience untuk memasang. Itu juga pentingnya. Bila kau orang buka dan pasang, kau sendiri yang pasang, so kau rasa satu kelainan lah. Dan yang ketiga, kalau kau pasang, walaupun kotak dia tu bertemakan industri, tak ada chalk, tak ada logo yang besar kedabak dekat depan kotak. Depan kotak ni kosong je, tapi dia punya susun atur perabot ni, kau barang-barang ni tidak tercalar pun sebab dia ada susunan. Tengok khas untuk dicipta. Walau kau orang angkat daripada kereta, letak kat rumah, naik itu ini, dia tak akan defectkan kau orang punya produk. Dan setiap ni dia ada balutan dan bagaikan, semua dijaga rapi. So benda ni kalau kita pasang sendiri memang penat, tapi dia buat kita berfikir dan ada pengalaman untuk memasang. Experience kita memasang tu yang seronok. Dan setiap kedudukan yang dia susun, setiap produk ni dia ada organisasi dia. Dia tak, entah apa panggil, organisasi ke kedudukan ataupun saiz ataupun space yang ditentukan supaya barang tu tidak goncang ataupun menjadikan impact ataupun rosak. Okay, so aku tak boleh cakap banyak, kau enjoy je. Bye. Akhirnya kita dah siap. Cuma aku kena betulkan benda ni. Benda ni yang paling susah sekali sebab dia melibatkan pintu. Pintu ni kalau tak kena memang serenit lah. Mesti ada je tak kena. So kena betulkan balik lah. Sebab kadang-kadang benda ni dah sama dah. I levelkan ini, I nak levelkan benda ni bagi sama. Itu yang susah tu. Ngam dah, dia naik dah, okey dah. Cuma yang ni payah sikit. Aku tak tahu lah. Ngam. Yeah. Okay. So itu saja untuk video buat masa sekarang ataupun video kali ini. Aku tak tahu sampai ke tak 10 minit untuk video ini. Aku jangkakan sampai 10 minit, tapi kan tak tahu lah. So edit lagi, tak tahu apa. Okay, kita dah siap the final output. So dia nampak kosong sikit belakang ni, aku akan letak satu space lah. Okay, belum hias lagi, kosong. Yang lain dah hias, no problem. Yang lain dah hias. Okay, yang ni tinggal sikit. So dekat depan ni dia agak, kalau tengok tu dekat sini pula dia rapat. So kita biarkan je, apa yang jadi cukup lah tu. Alhamdulillah. So
video ini untuk kali ini itu saja. Kita jumpa next ataupun aku ada sambung video akan datang, sebab tahu cukup tak vlog kali ni. Kalau tak cukup halalkan, kalau cukup tak apalah, kalau tak cukup nanti kita nak sambung apa tengok. Jumpa lagi.